Assalamualaikum dan salam isi madani. Saya Anisha Nas dari Pancuran TV TVPSS. Pada hari ini, 17 bulan 3, 2026, 1447 tahun Hijrah, SMK Pancu Perdana telah mengadakan program penutupan Ihya Ramadan dan penyampaian zakat. Jom sama-sama kita saksikan. فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جرح الكثير الجريح وينشط. Dengan ini, tamatlah majlis penutupan Ihya Ramadan pada tahun ini. Semoga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan pada masa akan datang. Dengan kesempatan ini, saya, Anisha Nas, mewakili seluruh warga SMK Pancu Perdana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian dari saya, melaporkan dari Pancuran TV.